Dia ahli teori. Itu of course, yes. Dia ahli teori dan salah satu buku yang dia terkenal ialah Globalization in Question. Apa ni? The International. Pokoknya tentang dia menghujahkan bahawa globalization is a myth. Yes. Apa yang ada ialah internationalization, pengantarabangsaan. Dan tidak ada globalisasi. Itu hanya satu mitos. Yang ada hanya ialah pengantarabangsaan. Betul. Liars tu kita lihat mereka ni adalah pemikir-pemikir yang merungkai, menjelaskan fenomena dengan alat hurai yang bersesuaian, khususnya untuk tahu tentang manusia itu bagaimana tingkah lakunya. Kalau saya sentuh sikit lah bro, konteks Malaysia bro, ada yang kata bahawa bulat. Jadi itu bila terima bulat-bulat jadi pemikiran kita jadi jumud. Jadi tertutup. Tak itu ini penting teori untuk menunjuk jalan tentang masyarakat kita. Assalamualaikum, apa khabar semua? Kita bertemu kembali dalam rancangan Bual Bicara bersama Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Rahman Bong. Saya Dr. Muhammad Azhar bin Abdul Rahman. Seronok saya untuk merecap kembali episod yang lepas di mana Prof Rahman ada menyebut tentang bagaimana pengalaman di Leicester itu, perjalanan itu mempesonakan, bagaimana dari sudut walaupun negara kita tu negara England bro, orang kata syarat dengan soal perindustrian, tapi dari segi pendesaannya itu terpelihara, dan kemudiannya itu yang membawakan rasa erti, semangat untuk lebih mengetahui dan meneroka dunia baru bagi Prof Rahman. Dan ketika itulah bertemu dengan pelbagai individu-individu penting dan tokoh-tokoh tersohor di Leicester, yang saya rasa saya pun hanya mengenali dari segi buku dan karya saja Prof, tak pernah bertemu lah. Ialah dari segi generasi gap tu sangat besar, dan antara yang disebutkan oleh Prof yang saya pun rujuk juga buku beliau sehingga ke hari ini adalah Anthony Giddens. Dan saya rasa itu sangat bermakna untuk diceritakan, dikisahkan oleh Prof, iaitu bagaimana hubungan Prof dengan pesyarah, bagaimana hubungan dan juga komunikasi dan jaringan dengan kawan-kawan sekelas. Itu penting untuk kita jawab dan kita dengar kupasan daripada Prof hari ini, sebab ia akan memberi satu hikmah ataupun satu renungan yang penting untuk para penonton, dan juga mungkin terkesan dengan pernah melalui proses yang sama seperti Prof. Jadi Prof, untuk episod yang kali ini Prof, kita sambung yang episod yang kelima sebelum ini yang berkenaan dengan Prof berada di Leicester, bergulat dengan pesyarah-pesyarah yang Prof rasa besar, gergasi dari segi penyampaian ilmunya, dari segi sosoknya, dan kemudiannya dengan kawan-kawan yang ada di dalam kursus yang sama dan juga di Leicester sini. Boleh Prof kongsikan sedikit Prof? Baik, saya rasa isunya di sini ialah budaya ilmu. Budaya ilmu dalam sebuah universiti sangat penting, merupakan jiwa atau roh pembangunan keilmuan di sebuah institusi seperti universiti. Dan saya dapat lihat dan merasa bagaimana budaya ilmu itu berkembang secara semula jadi, secara organik, bukan dipaksa-paksa. Ataupun dibuat-buat lah. Bukan dibuat-buat. Yeah. Jadi tadi saya sebut pensyarahnya, mahagurunya macam mana. Dan hubungan mahaguru ni, Profesor Neustadt, Lambert Elias dan lain-lain itu dengan pelajar rapat. Mereka datang masa makan ataupun masa minum. Maksudnya tak ada barrier bro? Tak ada barrier. Mereka datang ke student union, ke tempat persatuan mahasiswa, di kantin yang sama, makan, minum dan sebagainya, dan duduk berborak-borak dan berbincang dengan itu.
Jadi ini nampak bahawa mereka tak mewujudkan satu kasta. Bahawa mereka ilmuwan, mereka pensyarah, mereka profesor, jarak dengan pelajar tak ada. Mereka berdampingan erat dengan pelajar. Itu satu segi. Yang kedua, dengan pelajar pula, saya dapati bahawa walaupun dalam masyarakat Inggeris pada masa itu soal perkauman, soal anti-imigran dan sebagainya kuat, tetapi dalam kampus benda ni tak menonjol. Di kalangan pelajar hubungannya okey, baik. Adakah sebabkan peranan profesor tadi, bro? Mungkin. Saya rasa mungkin juga, tapi mungkin kerana mereka dah meletakkan asas budaya dalam kampus macam tu. Jadi secara automatiknya pelajar-pelajar yang masuk pun seniornya dah jadi yang baru pun masuknya terpengaruh oleh senior dia. Okay. Dan saya nampak bahawa saya sebutkan tadi dalam episod dulu bahawa di Leicester ni banyak pelajar Inggeris dan juga banyak pelajar luar negeri. Pelajar luar negeri daripada Eropah, daripada Jerman dan lain-lain, dan pelajar lain daripada Asia, daripada Afrika dan juga daripada West Indies. Jadi di situ tak nampak perbezaan. Mereka saling berkawan, dan kalau mereka datang ke tempat makan dalam student union tu, bangunan student union, kami diajak bersama. Ada satu meja, kalau tak muat pun biasalah sambung dan sebagainya. Dan di situ pula sambung perbincangan, perbualan tentang ilmu selain daripada selain daripada berseloroh lah, itu biasalah. Ya. Jadi antara pelajar yang sangat banyak mulutnya ialah seorang bernama Paul Hirst. Dia ni kira istimewa lah. Tokoh terkemuka juga. Kemudian jadi tokoh terkemuka. Ya. Jadi kita nampak dah daripada gerak-geri dan gaya dia tu, gaya keilmuan dia tu, memang dia ni akan pergi jauh. Dan ada 2-3 orang lagi yang saya nampak memang pun rapat juga dengan saya. Saya nampak bahawa daya intelektual masing-masing tu hebat juga. Jadi gurunya hebat, mahasiswa profesornya itu saya sebutkan tadi. Tapi di kalangan pelajar-pelajar nampak ada bakat-bakat yang muncul. Dan saya sebut secara khas tadi Paul Hirst, nama dia Paul Hirst. Dia, kita cek biodata dia, lahir tahun 1946, 2 tahun lebih muda dari saya. Saya rasa masa dia dia lulus umur dia 20 atau 21 tahun. Muda. Sangat muda. Dan sangat peta bercakap, berbahas dengan pensyarah dan dengan profesor non-stop lah. Kita kata ini sungguh luar biasa je. Luar biasa Paul Hirst ni. Tapi dia tak mengerpikan orang. Tapi dia gaya dia macam tu lah. Gaya pun macam pensyarah dah. Dengan rambut panjang dia. Dan kita nampak bahawa memang dia ni menarik perhatian daripada profesor, daripada Neustadt dan lain-lain. Jadi dia nampak ni bakal untuk menyambung legasi keilmuan ke depan. Jadi dalam di Leicester tu, dengan kami pelajar-pelajar tu, kami jangkakan pada tahun akhir sistem di Inggeris ialah sistem semester. Peperiksaan akhir ialah di akhir semester, di akhir tahun. Bukan sistem semester, sistem penggal. Sistem penggal. Jadi peperiksaannya di hujung penggal lah. Jadi tahun ketiga khusus untuk program untuk ijazah pertama 3 tahun. Dan biasanya peperiksaan akhir itu pada bulan Mei atau Jun. Dan convocation bulan Julai. Jadi kita menjangkakan daripada kumpulan sosiologi yang saya sebahagian daripadanya, kita jangkakan akan ada 2 orang akan dapat first class ijazah pertama. Satu Paul Hirst, dan satu lagi seorang pelajar lain yang juga hebat juga, Mike Gain nama dia. Mike Hayes. Michael Hayes. Ya. Tapi bila bila keputusan diumumkan, Paul Hirst orang yang dapat ijazah pertama. Yang lain-lain 6-7 orang dapat second upper, keputusan kelas 2 atas. Saya antara 6 orang 7 orang yang dapat kelas 2 atas. Yang lain tu lebih kurang berapa puluh orang, 20-30 orang dapat ke bawah lah. So okey. Jadi
Paul Hirsch ni selepas tamat di Leicester, dia pergi ke London. Dan dia sambung pendidikan PhD dia di Sussex dengan Profesor Baltimore. Dan akhirnya dia menjadi profesor pada usia 39 tahun. Muda. Sangat muda. Dan dia diraihkan oleh kawan-kawan dan pelajar dia dengan buku penghormatan atau Festschrift pada usia 49 tahun. Lagi muda. Sangat muda. Tapi dia ni tak tahu dah macam mana, kerja keras agaknya. Dia meninggal awal pada usia 57 tahun. Jadi tapi muda juga ni. Okey, bro. Bukanlah. Ni seluruh lah, bro. Seluruh je. Dia dapat profesor muda, 39. Dia dapat penghormatan atau buku Festschrift daripada pelajar-pelajar dia dan kawan-kawannya sekitar umur 49. Jadi seluruh lah, bro. Meninggal pemuda juga 57. Ya, dia kena serangan angin ahmad. Ya, okeylah, itu dah. Cuma yang pentingnya Paul Hirsch ni, dia ahli teori. Itu of course, yes. Dia ahli teori dan salah satu buku yang dia terkenal ialah Globalization in Question. Apa ni? The International. Pokoknya tentang dia menghujahkan bahawa globalization is a myth. Yes. Apa yang ada ialah internationalization. Pengantarabangsa. Dan berapa kawasan saja yang mengalami keterikatan tu. European Union, Kesatuan Eropah, Amerika Utara, dan East Asia, Asia Timur. Negara-negara lain tersisih. So macam mana kita boleh menghujahkan bahawa itu terdapat globalisasi? Terdapat the global village, kata dia. Dan ini dibahas di IKMAS. Pasal Profesor Mittelman masa di IKMAS tu, kursi Port Raffia, penyandang pertama ialah Profesor J.H. Mittelman dari Amerika. American Service University. Dan dia dia membawa pandangan teori globalization tersendiri juga. Tapi kita berbahaslah. Buku Paul Hirsch pun dibawa bersama untuk membincangkan itu tentang globalisasi. Dan Paul Hirsch mengambil pendirian bahawa tidak ada globalisasi. Itu hanya satu mitos. Yang ada hanya ialah pengantarabangsaaan. Kalau globalisation dalam arti kata sebenar, jaringan tu ialah menyeluruh seluruh dunia. Tapi tak ada jaringan keterikatan ekonomi, budaya dan lain-lain tu yang menjaringkan seluruh dunia. Tak ada. Itu betul salah tak apalah, tapi itu dia punya pendirian dia yang dia kuat menganjurkan itu. Ini Paul Hirsch lah yang daripada kelas saya pada masa di Leicester yang cakap yang banyak mulut ni lah. Yang banyak mulut lah. Tahun 60-an itu. Seorang lagi Mike Hayes, dia profesor, dan pada tahun lepas saya cek biodata dia profesor emeritus sekarang di University of Loughborough di bahagian utara. Dan dia pun ahli teori tapi dengan tumpuan kepada ahli pemikiran teori Perancis. Perancis. Itu. Jadi maknanya daripada kumpulan di Leicester itu muncul beberapa orang ahli teori dalam bidang sosiologi juga yang menyambung warisan Neustadt dengan Nobel Elias dan juga Anthony Giddens. Itu saya nampak bahawa itulah tradisi ilmu di Leicester tu. Walaupun universiti itu kecil, tapi di tempat kecil itu banyak benda keilmuan yang berkembang dan akhirnya melahirkan tokoh-tokoh tertentu. Bila Prof sebut tadi tentang saya seronok bila Prof sebut tentang tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, Paul Hirsch, Michael Hayes, Neustadt, Nobel Elias tu, kita lihat mereka ni adalah pemikir-pemikir yang merungkai, menjelaskan fenomena dengan alat hurai yang bersesuaian, khususnya untuk tahu tentang manusia itu bagaimana tingkah lakunya. Kalau saya sentuh sikit lah, bro, konteks Malaysia, bro. Ada yang kata bahawa teori ni nak guna buat apa? Ini persoalan berat jugalah, bro. Mungkin Prof boleh ambil pendirian untuk tak jawab lagi, tak apa. Kita banyak lagi episod ni, Prof. So, buku-buku Prof ni pun kita akan cerita juga pasal teori tu nanti. Cumanya bila Prof sebut begitu, saya rasa tu je sebab pemikirannya cukup ufuk pemikirannya cukup memfokuskan teori, iaitu
bagaimana untuk merungkai fenomena tersebut. Jadinya satu perkara yang saya rasa macam mana kita nak hidupkan. Tapi sebelum kita Prof menjawab soalan tu, boleh tak Prof jelaskan sedikit Prof punya kawan-kawan yang sama-sama dengan Prof, yang sama kelas dengan Prof ni, ada tak ada kerja-kerja yang pernah dibuat bersama ataupun ada perbincangan secara yang tidak rasmi? Okey, ada satu di kalangan pelajar-pelajar Inggeris dan juga pelajar luar negara, kami ada selain kuliah resmi dan tutorial resmi, biasa sambang santai adalah cara untuk mempereratkan persahabatan dan juga meningkatkan pemahaman tentang teori, tentang pengetahuan lain-lain gitu ni. Jadi ini sering berlaku. Sama ada masa duduk bersama sembang atas rumput masa musim panas. Oh, seronok tu. So ataupun dalam bilik, dalam coffee house, dalam bangunan student union. Biasa macam tu. Jadi artinya di kalangan pelajar itu secara natural ada perkongsian, pertukaran, persembangan itu menyentuh ilmu. Di samping lain-lain lah, hal-hal sosial ini. Jadi saya rasa itu bagus. Dan tetapi mereka pun cakna tentang perkembangan politik antarabangsa. Soal perang di Vietnam, mereka sangat tak setuju. Dan kadang-kadang isu di Vietnam tu dibawa ke dalam kelas. Bertekak lah. Bertekak juga. Ada macam di Afrika, apa tu UDI, Unilateral Declaration of Independence di Rhodesia, Ian Smith, apa tu sekarang Zimbabwe lah ya. Di South Africa, apartheid. Jadi benda-benda ni politik berbahasan itu, dan dilihat dari perspektif menentang perang yang dilancarkan oleh Amerika dan juga menentang perbuatan menindas orang kulit hitam di Afrika, di Rhodesia dan juga di Afrika Selatan. Jadi benda begini masuk ke dalam kelas juga. Dan kadang-kadang dikupas sambil berbincang tentang tajuk tutorial. Itu. Cuma saya pada masa itu, selain daripada terlibat semua ni, saya menulis banyak juga. Menulis dari Leicester, terbitkan dalam Dewan Masyarakat. Dan esei-esei yang saya tulis tu akhirnya saya kumpulkan, terbit dalam buku dalam buku Sastra Politik dan Masyarakat, terbitan Dewan Bahasa pada 20. Ini tulisan Prof masa zaman belajar di Leicester. Sebahagian di situ. Jadi artinya sambil kita belajar di sana, kita pun tak lupa perkembangan di tanah air. Betul. Itu bagi kita daripada luar negara lah. Minta maaf Prof, di sini Prof, kalau kita lihat kamera kalau boleh zoom, di bahagian di dalam buku ini, dalam bab 5 pun Prof ada membahaskan tentang pembinaan teori tempatan antara teori sosial dengan bidang sastra. Di sini maksudnya tradisi ilmu tu kuat di sana untuk Prof bawa dalam karya-karya Prof. Jadi tadi Azwan tanya tentang kegunaan teori. Kenapa teori sangat penting? Kerana dia membentuk cara kita berfikir dan cara kita menganalisis fenomena di luar kita, dalam masyarakat. Dalam ekonomi, dalam politik, dalam budaya dan lain-lain. Jadi itu alat untuk membantu kita berfikir secara kritis. Secara analytical, supaya kita mempertanyakan kenapa jadi begini. Apa huraiannya. Jadi dengan cara itu pemikiran kita tidak terbatas dan tak tertutup. Jadi yang bahaya kita ni dah minda tertutup. Kita harus membuka minda kita dan cari tentang persoalan-persoalan itu, menganalisisnya secara kritis, melihat berdasarkan fakta dan jangan terima bulat-bulat. Jadi itu bila terima bulat-bulat, jadi pemikiran kita jadi jumud. Jadi tertutup. Itu ini pentingnya teori untuk menunjuk jalan tentang masyarakat kita. Cuma satu saya nak sebut sini. Maknanya kita belajar masa itu, tokoh-tokoh yang dibicarakan ialah tokoh-tokoh di Eropah Barat lah. August Comte, Karl Marx, Durkheim, Max Weber, Spencer, Adam Smith dan lain-lain. Tak ada lagi nama Ibn Khaldun.
Ya, ya. Ibn Khaldun jauh lebih awal ya, abad ke-14 dan ke-15. Buku Mukaddimah dia orang Eropah tak tahu lagi. Masa Prof belajar pun Prof pun tak tahu. Saya pun tak tahu tentang tu. Ibn Khaldun. Saya tahu kemudian. Akhir bila dah balik ke Malaysia. Akhir abad ke-20 barulah tahu dia. Kata, oh sayang, kalau tahu Ibn Khaldun masa itu tentu akan kita perdebatkan. Pasal Ibn Khaldun ni dianggap sekarang sebagai salah seorang pengasas ilmu sosial, sejarah dan sosiologi. Itu apa yang kurangnya di dalam masa itu, dalam pembelajaran sains sosial dan sosiologi di Leicester pada masa itu. Bukan Leicester saja, di England. Di England lah. Tapi yang Prof, yang bila Prof di Leicester, dikatakan ilmu sosiologi ini adalah, orang kata, produk apa ni? Revolusi industri. Jadi apa komen Prof? Sedangkan Prof disebut tadi Ibn Khaldun lebih awal daripada yang dinyatakan tadi. Tetapi dinyatakan bahawa ketika itu mungkin dalam nuansa Eropah Barat itu sendiri melihat ada perdebatan juga tentang hal bukan setakat dari segi sosiologi tapi ilmu-ilmu yang lain. Prof boleh uraikan sikit, Prof? Dia sama ada mereka sedar tapi mereka tak perkenalkan tentang Ibn Khaldun. Itu saya tak dapat pastikanlah. Tapi kerana mereka pemikiran Eropah, khasnya pemikiran Inggeris pada masa itu, mereka pun tumpu kepada masyarakat industri di negara mereka sendiri dan juga di Eropah Barat. Jadi ilmu sosiologi dianggap sebagai anak kandung revolusi perindustrian, revolusi industri. Manakala ilmu antropologi dianggap sebagai anak kandung kolonialisme dan imperialisme kerana dia dibawa oleh mereka ni ke negara-negara tanah jajahan Afrika dan lain-lain, mengkaji masyarakat yang masih mundur. Masyarakat primitif dan sebagainya. Jadi walau apapun mereka dan kalau di Malaysia kita anggap sosiologi sebagai anak kandung pemodanan. Bukan tak semestinya perindustrian. Tapi pemodanan kerana dia lahir dalam proses negara kita mahu memodernkan masyarakat, memodernkan pelbagai aspek seperti pendidikan, kesihatan dan lain-lain, dan selain daripada ekonomi. Jadi bila kita bawa balik ke Malaysia, kita mesti ingat bahawa ilmu ni dia ada berlandaskan nilai-nilai tertentu. Tidak ada value free social science. Tidak ada value free sociology. Maknanya di belakang ilmu itu ada nilainya, dan nilai yang harus dikenal pasti adalah Eurocentrism. Nilai-nilai yang berpaksikan Eropah, tamadun Eropah. Jadi dari segi itu, walaupun mereka menganggap ilmu dan teori mereka itu universal, sebenarnya dia parokial. Berdasarkan pengalaman masyarakat mereka sendiri. Bukan universal dalam arti kata pengalaman masyarakat seluruh dunia, tidak. Tapi apa yang partikular atau parokial itu di generalize ataupun diangkat ke satu paras bahawa ilmu mereka ni universal. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Ini merupakan bahawa bidang ilmu, epistemologinya dan sebagainya, mereka menguasai that space, that ruang ilmu itu. Dengan ilmu mereka, dan menganggap bahawa itulah dominasi ke atas bidang ilmu negara-negara tanah jajahan dan bekas tanah jajahan. Ataupun mereka tahu tapi mereka bersifat dogmatik, Prof. Ini lanjutan daripada pemikiran bahawa tamadun mereka lebih tinggi daripada tamadun yang lain, negara-negara tanah jajahan, negara-negara yang lain lah. Ini soal yang agak mendalam lah. Maknanya macam mana nak mengubah macam kita di Malaysia, kita cuba mengubah ilmu sains sosial Eropah centric tadi, Eurocentric tadi, menjadi lebih sesuai dengan
negara kita sendiri. Macam Persatuan Persidangan Sains Sosial, Peranan dan Orientasi Sains Sosial tahun 74 itu, ya. agendanya ialah demikian halnya. Itu. Jadi, tapi walau apapun, kita belajar ni banyak manfaatnya. Tapi kita nak waspada tentang bias yang ada dalam teori mereka itu. Walau apapun, bias, walaupun ada biasnya, tapi kalau kita sendiri sedar bahawa dalam ilmu itu, bahawa ada bahagian-bahagian yang kita patut waspada. Itu cukup. Macam teori civilizing process tadi. Yang Nobel Elias. Dia tumpu kepada Eropah Barat saja. Pengalamannya pengalaman Eropah. Bukan pengalaman tamadun-tamadun lain. Faham. Tapi teori dia itu menceritakan bagaimana daripada manusia yang belum cukup beradab kepada manusia menjadi manusia yang lebih beradab. Kenapa? Satu dari segi makronya ialah munculnya negara dan badan-badan pemerintahan. Jadi control of violence, maknanya kalau dulu orang kedai pukul orang, masuk tak ada apa-apa ke tak ada apa-apa. Maknanya siapa kuat dia menguasai lah. Dia menguasai, dia jadi orang kedai lah. Jadi kekerasan atau keganasan kerana dia ada kekuatan. Tapi artinya itu perangai yang tidak bertamadun, tidak beradab. Ya. Jadi bila dia muncul negara dan kawal semua itu, maka proses hak menggunakan kekerasan itu diambil alih oleh negara. Ya. Dan siapa yang melanggar ada undang-undangnya, maka akan dikenakan hukuman. Dengan cara itu, satu proses pemeradaban sudah berlaku. Dari segi mengawal tingkah laku yang keras, ganas dan ganas. Itu dari segi dari segi makronya. Kemudian dari segi mikronya ialah adab kepada individu. Maknanya kalau dulu dia nak bersin tu tak tentu arah lantak dia. Dia bersin ikut suka hati dia lah. Tapi sekarang beransur-ansur orang yang beradab harus sedar diri dan menghormati orang lain. Ya. Bila makan tu ada adabnya, ada etiketnya, dan lain-lain, dan harus berpakaian sesuai dengan acaranya, dengan majlisnya, dan bermacam-macam lagi. Jadi itu proses membentuk gentleman dan lady, kalau dalam bahasa Inggeris. Bagi kita ialah orang beriman. Ya. Jadi itu proses pemeradaban dia. Dan saya rasa walaupun kajian dia terhadap masyarakat Eropah, tapi teori dia tu, cara dia mengkaji proses tu, kekerasan berada di mana-mana. Tapi nak mengurangkan dan mengawal orang gedebe atau puak-puak raja perang tu. Raja perang tu, ya. Ialah kekerasan state, negara, pemerintah. Itu mana-mana pun memang begitu kan. Jadi dan juga individu yang beradab, bagaimana patut mereka bertingkah laku. Macam tadilah, maknanya hormat orang, saling membantu, artinya, dan pandai mengawal diri. Antara contoh orang yang beradab ialah dia tahu mengawal diri dan amarahnya. Itu tandanya. Dan ini antara teori Nobel Elias. Jadi dari segi itu maknanya boleh gunakan. Boleh guna, yes. Cuma dia tu contoh Eropah. Kita boleh tengok dan ubah suai dan cerap dengan keadaan setempat. Keadaan lain, keadaan setempat. Dan ini mungkinlah yang menarik, Prof, untuk pergi ke London. Tapi Prof jangan cerita sekarang, Prof. Jangan cerita sekarang. Sebab kita menarik, dia cerita menarik bila dia kaitkan dengan teori lah. Jadinya jangan cerita, sebab itulah yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan penonton yang menarik rasa minat Prof untuk berada di London, di mana suasananya adalah berbeza. Sedikit berbeza, mungkin sedikit berbeza ataupun jauh berbeza, Prof. Leicester kecil, okey. Hubungan lebih erat, okey, dengan pensyarah, dengan pelajar dan lain-lain, dan lebih mesra. London ni besar, dan
maknanya lebih anonymous lah. Ada masa. Dan tak ada hijau. Okey. Sangat kurang hijau. Maknanya pengalaman tu berbeza tau. Pengalaman tu sangat berbeza Prof di Leicester dan juga di London. Yang ni menarik. Kita dengar pemaknaan yang akan diberikan oleh Prof dalam episod yang seterusnya. Jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe Wacana Student Naratif. Sampai kita jumpa lagi dalam Bual Bicara bersama Profesor Emeritus Datuk Dr. Abraham Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.